So yang last sekali adalah ni. Cuba teka yang ni apa korang. Ni lah yang produk yang saya paling excited sekali dalam banyak-banyak produk makeup saya. Okay, sebab yang ni saya ni dah lama tak beli eyeshadow yang berkualiti. Okay, so ni adalah behind eyeshadow, behind baby makeup, behind girly makeup eyeshadow palette. Tapi dalam dia bukan untuk eyeshadow sahaja, dia ada untuk contour sekali, ada untuk blush sekali. Jadi macam 3 dalam 1 lah dalam palette ni. Okey, jadi mari kita buka. Warna kotak dia ni memang sangat striking ya, warna pink, pink pekat lah, hot pink macam tu kan. Sangat-sangat cantik. Okey, saya memang tercari satu palette yang like 3-in-1 macam ni. Nak beli yang Alpha punya tapi dia kena pre-order. So macam malas nak tunggu 30 hari, lama gila. So kita nak pakai sebelum raya kan. Jadi kita belilah behind girly makeup ni. So memang cantiknya korang. Dia punya packaging luar pun dah cantik korang. Ni bahagian dalam. Okay, ada 4 matte eyeshadow dengan 4 shimmer eyeshadow. Lepas tu ada 2 ni eyeshadow dia. Memang sangat-sangat pigmented. Yang matte pun pigmented, yang shimmer pun pigmented. And then kita ada 2 blusher. And then last kali tu contour. Okay, tapi contour itu pun boleh guna untuk eyeshadow juga, tak ada masalah. Yang blusher itu pun boleh guna untuk eyeshadow juga, tak ada masalah. Jadi like 3-in-1 lah. Jadi tak ada masalah. Memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat pigmented. Harga pun sangat-sangat berbaloi affordable. Jadi memang tak rugilah untuk dapatkan semua barang-barang makeup ni. Alhamdulillah, I'm so happy.